Hello kawan-kawan, hello. Kembali lagi bersama saya, Saif NEDT. Oke, jadi hari ini saya akan bermain game Roblox Minecraft. Oke, jadi jangan lupa. Jadi sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa like, subscribe, comment, and notification. Ting. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja into the game ya guys ya. Boom. Okay. Jadi ke sini saya akan try bermain game ni dan mungkin ini dunia pertama saya. Okay, jadi kalau ini dunia pertama saya akan ni mod hard. Anggap dia ni kosong. Kita ya. 0. Okay. Lepas itu kita show koordinat dan active check, continue, dan kita keep inventory. Okay. Langsung saja kalau sebab ini lama, kita langsung saja masuk ke in game nya ya guys ya. Let's go. Okay, jadi kita dah ada kat in game nya. Okay. Kita betul saya main pakai craftman ya. Saya main craftman. Okay. Kita macam biasa guys, di dunia kalau kita baru main, kita kena buat apa dulu? Macam sekali kita akan memukul kayu. Okay. Ni by the way saya pemain baru, saya baru main Minecraft ya. Yang sebelum ni saya main, saya tak pakai ni. By the way ni bukan saya pakai komputer saya pakai keyboard Bluetooth dan mouse Bluetooth. Okay. Satu lagi. Okay, jadi kita dah mendapat 10 kayu. Dengan 10 kayu itu kita boleh membuat 40 acacia planks. Betul tak ni baca dia acacia planks? Tak tahulah betul ke tak. Ya betul. Yang saya baca acacia planks. Ni saya akan letak tuak gapat. Okey. Sini. Lupa. Boom. Tak tahu nak buat apa nak. Dan disinilah saya menatap indahnya langit yang suci dan indah sambil memegang biji. Okey, sebab ini biji suka apa? Dibuang. Okey dah. Lepas kita buang biji, apa tak sedap betul lah perkataannya buang biji. Okey. Kita buat ni. Ni saya lagi suka hancurkan pakai tangan. Sebab kalau pakai pickaxe sayang. Plop. Ui, ni lama kali lah. Okay, saya cuma mahu Okay, satu lagi. Cukup. Saya cuma mahu 20 cobblestone. Okay. Kita buat kapak. Kan orang-orang biasanya dia buat kapak. Kapak, pedang dan pickaxe. Tapi kalau saya berbeza. Mungkin saya buat kapak dan pickaxe. Sebab pickaxe dia cuma satu je boleh hancurkan barang-barang tertentu.
Dan kalau kapak, dia multifungsi. Boleh menghancurkan ni, boleh memukul musuh, lawan, dan lain-lain. Jadi kat sini saya biasanya langsung cari gua. Sembari mencari gua, saya pun akan mencari makanan. Itulah. Yang penting makanan. Boom. Hello biri-biri. Wow, dia tiba-tiba bagi saya dagingnya dan bulu dia. Baik. Wow, baiknya si biri-biri. Jadi ingin menikahi biri-biri. Sudah betul perkataannya, menikahi biri-biri. Trident. Sini. Dapat trident. Rasa tu. Ni barang-barang saya dah cukup. Saya boleh membuat tempat tidur. Okay guys, jadi saya nak cakap macam mana nak klik dia punya person ni. Macam ni saya pakai first person, saya nak macam back person, macam tu lah contoh. Dan saya tak tahu itu kena pakai tombol apa untuk tombol apa dekat kalau pakai keyboard dan mouse bluetooth. Kalau korang tahu, tolong cakap kat saya. Nak kata saya pemain baru memakai keyboard dan mouse bluetooth. Boom. Kenapa saya membunuh lama tu? Sebab saya mahu kulit dia. Boom. Dapat. Okay. Ni. Dapat dua. Seperti layaknya looting. Ndap. Ya. Boom. Wow, dia bagi daging. Okay. Kita naik. Okay. Jadi sembari saya cari gua, saya nak cakap-cakap dulu dengan korang. Terutamanya kawan-kawan yang menunggu video saya. Terima kasih betul yang menunggu video saya, yang selalu subscribe saya dan tak pernah unsubscribe saya. Saya nak cakap kenapa saya tak buat video lagi dan dah stop video lagi. Itu bukan saya dah stop melainkan saya cuti 3 minggu. Saya pun nak cakap Happy New Year untuk semua orang. Happy New Year untuk semua orang yang menonton video ini. Sebab tahun ni kan tahun baru. Mati tu. Tahun ni kan tahun baru. Jadi ya macam tu lah. Happy New Year untuk semua subscriber saya. Dan terima kasih banyak-banyak kepada viewers saya yang menunggu saya buat video lagi. Saya betul-betul terima kasih. Dan kenapa saya dah tak buat video lagi? Dan ya, seperti yang saya cakap tadi, saya cuti 3 minggu sekolah. Ya, saya sekolah rendah. Dan cita-cita saya kat sini ya nak dapat itu sih, 38
klik play button. Harap korang boleh membantu YouTuber kecil ini yang bernama Saif NEDT. Tolong akanlah saya punya viewer baru 95. Korang kena semangatkan lah YouTuber kecil ini yang bernama Saif NEDT. Jadi itu saja yang saya nak cakap. Okay, thank you. Okay, saya akan nak buat apa tadi? Nak cakap betul. Okay, saya akan memakai akasia planks ni dan saya akan memasak semua daging atau ayam. Daging, itulah daging yang saya dapatkan. Sembari dulu saya pun mencari kulit untuk membuat armor. Dan kenapa saya cuma buat ni leather boots? Sebab saya cuma sebab saya suka mati tak betul, macam terjatuh. Macam tu. Selalu mati macam tu. Itu macam itu anak dia. Dia macam nampak satu. Ayam, tengok muka saya atau saya lempang. Ambil tu. Itulah sampai suruh tak nak tengok muka saya yang tampan ni. Wow, tiba-tiba ada biri-biri spawn. Okay. Jadi mungkin ini ialah saya ini ganti nama saya yang terakhir. Mungkin ya, saya akan ganti nama saya ini sahaja dan tak akan tukar lagi mungkin. Sebab ya macam tu lah. Makan dulu beberapa daging yang saya dapatkan. Baki daging saya yang saya makan tinggal 5. Okey, saya nak jawab pertanyaan saya tadi. Pertanyaan untuk orang. Saif makan daging kerana dia lapar. Dia makan beberapa daging. Saif ada 9 daging. Dan dia memakan beberapa daging kerana dia lapar. Dan bakinya ialah 5. Berapakah daging yang Saif telah habiskan? Korang cuba jawab pertanyaan saya. Yang betul saya bagi. Yang betul tahniah. Saya bagi yang betul tahniah. Yang betul dapat pahala. Gitu. Yang betul dapat pahala. Mungkin. Okay. Okay. Lembu. Ni saya bunuh lembu ni sebab nak ambil kulit dia. Kulit dia bagus. Okay. Dari beberapa pelajaran dan pengalaman saya bermain ni game. Okay, jadi mungkin saya akan stop video saya. Mungkin saya akan stop video saya waktu saya dah dapat iron. Dan saya akan end video ni. Okay. Boom. Tak tekan ni weh. Saya punya internet ni. Ni tengok ni internet saya. Oh ya. Saya tutup internet. Kenapa tak tutup? Tengok iklan ni. Jerbung. Mana iron? By the way ni saya takkan skip ya. Nama juga Saif NEDT.
Sebab saya dah tukar nama ni, saya pun nak bagi soalan kat korang lagi. Apakah maksud NEDT? Ini kalau saya salah eja nanti kat beberapa video kemudian, saya salah eja, tolong maafkan Dia namanya budak sekolah rendah. Aduh, lama dah. Gua pun tak jumpa Lagi kita ada berapa? 9 boleh buat apa je weh? Okey. Kita akan buat baju tradisional Melayu. Wow. Baju kenapa aku cakap dia tu? Baju tradisional Melayu. Aduh, mungkin ni saya tak akan jumpa saya tak jumpa ni lah. Ni dulu. Mungkin ni nanti waktu saya dah next video besok. Oh ya, by the way saya upload malam besok. Mungkin saya lupa nak cakap apa lagi. Okey, mungkin sampai sini dulu videonya. Guys, jangan lupa like, subscribe, comment, and notification. BG. Ting. Okey. Jadi sampai jumpa di video saya seterusnya yang ada di pulau lain. Bye-bye. Sampai jumpa.